Tuan-tuan, saya juga menyebut semalam saya dapat maklumat daripada kawan-kawan. Pimpin kita sebut nama saya cikgu, saya penjawat awam tuan-tuan. Penjawat masih bertugas sekolah teknik ni sekolah saya. Bukan nak tunggu kita berani, tetapi saya dapat merasakan ini satu tanggungjawab. Betul atau tidak? Betul. Saya merasakan saya juga seperti tuan-tuan. Undi saya, satu undi juga sama seperti tuan-tuan. Betul atau tidak? Betul. Kaki tangan di Malaysia kata awak ada 1,3 juta. Guru ada 430,000. Sebagian besar guru yang mengaji, yang mengkhidmatkan di bawah 10 tahun, mereka ini adalah peminjam PTPTN. Betul atau tidak? Betul. Saya nak tanya cikgu-cikgu muda ini, mau tak kita sokong partai rakyat dengan kerajaan yang kita ada, kita akan hapuskan PTPTN antara guru? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau cikgu itu tak sokong, saya tahu apa masalah cikgu. Tak tahu nak cakap. Saya sebut tadi tuan-tuan bahawa UMNO Barisan Nasional tidak menampilkan tokoh utama wanita ni. Tetapi pas di Melaka pada tahun ini, pada kali ini tuan-tuan, pada ini kalilah kita menampilkan tokoh muslimat kita untuk menjadi calon di Dun Sungai Ramban, Sungai Rambai berlawan dengan Hasan Rahman. InsyaAllah tuan-tuan, kita boleh beri tak sokongan dan kemenangan pada Puan Kin Tan Man. Kalau itulah janji dan sumpah setia tuan-tuan, saya mau persilakan Puan Kin Tan untuk tampil ke pentas untuk menyampaikan ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar rakyat Jasin? Alhamdulillah. Yang berusaha pengurusi majlis, sahabat-sahabat saya daripada pimpinan Pakatan Rakyat, dan yang kita tunggu, yang kita tunggu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan kita nobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hadhihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, saya selalu menyebut dalam ucapan pertama saya dalam ceramah, tonggak kejayaan pada satu-satu program itu adalah hadirin dan hadirat sekalian. Jadi marilah kita bertakbir satu kali untuk kita menaikkan semangat juang kita. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pilihan raya yang ke-13 ini menyaksikan satu pilihan raya yang cukup menarik. Malaysia disaksikan oleh dunia untuk kita menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional pada kali ini, insya-Allah. Dan arus kebangkitan rakyat yang kita nampak pada hari ini memang cukup luar biasa. Kita telah bersedia untuk kita menawan Seri Negeri, untuk kita memerdekakan Seri Negeri, dan untuk kita memerdekakan Putrajaya. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah saya mewakili N28 Sungai Rambai. Sungai Rambai ini komposisi kaumnya sekitar 86% orang Melayu, 16% orang Cina, dan sekitar 280 orang India. Bila saya turun padang menemui kaum-kaum Tionghoa, bila mana mereka menyebut pada Hari Raya Cina, mereka yang bekerja di Singapura, ramai orang Cina yang bekerja di Singapura yang duduk di Sungai Rambai ini, mereka tidak balik beraya pada tahun baru Cina kerana mereka nak balik pada pilihan raya yang ke-13 ini untuk Alhamdulillah. Dan begitu juga masa
bukan sahaja kaum Tionghoa yang akan mendukung kita, tetapi kebangkitan anak-anak muda, kebangkitan anak